Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. So, hari ini kita bersiaran di spot biasalah. Air tengah surut. So, kita tengok saya hari ni bersama dengan anak buah lah. Ni ramai ni. Dia orang nak camping bersama saya hari ni. Selalu tengok YouTube saya dan dia orang teringin nak mancing bersama saya. So, saya bawa dia orang kemari lah. Tengok, tu ramai tu. Dia orang tengah set up dan kita akan terus memancing lah nanti sekejap lagi. Okey sahabat, pada sahabat-sahabat yang baru hadir di channel saya mengucapkan selamat datang. Dan saya mengharapkan semua sahabat-sahabat mendukung saya ya, membantu saya dalam subscribe, like dan share serta komen. So, kita tanpa buang masa, kita akan terus memancing ya. Di anak-anak buah ni tengah set up dia orang punya ni demo apa semua. So, kita santai hari ni. Santai-santai. Kalau ada ikan itu dia, alhamdulillah lah. Okey. So, sahabat, kita akan terus memancing. So, ni dia, tu dia. Dia pun nak ikut sekali. Tu. So, kita set up. Kita santai-santai saja hari ni. So, tengoklah. Kalau ada rezeki lagi. So, dia orang pun teringin juga nak mengikut saya. So, tu dia. Tu, yang kecil tu tidur dalam tu, nampak tu? Relax dalam kemah. Dah buat pi dah. Okey, Dam. Buat lagu sikit. Hey. Buat good. Okey. Kita santai-santai je ni. Kita tengok kalau ada ikan, alhamdulillah nanti. Okey. Tu dia. Pelakon utama dia. Tengok kalau ada strike untuk dia nanti. Okey. Okey, kita minum kopi lah ni pagi ni. Okey. Okey. Tuang ni. Penuh kamu? Tak, sikit lagi. Sikit. Dah. Cukup. Okey. Kita bancuh kopi. Lagi sekejap. Kita nak bancuh tu. Tak minum kan? Okay, kita minum dulu. Tu dia white coffee. Lega. Sat lagi yang kita mancing. Okey. Ada tu. Ada ke? Tu dah kena dah tu. Oi. Tak ada. Tak ada. Ke, apa yang kena? Apa ikan lah? Mana ikan kot? Ikan apa? Anak ikan. Kecil lah. Okay, kita tengok apa yang dapat. Tak ada ikan kot. Kecil ni. Ikan kecil. Kecil. Ikan dah. Ikan. Nampak? Ikan. Ikan kecil. Kita lepas balik. Tu strike off kamera pula tu. Ikan kapas. Okey. Tarik sikit. Kat mana? Ni. Buat kita bengkok sikit begitu. Tarik keluar. Apa yang kena? Ikan apa? Ui, power tu. Power. Fuh, ikan apa tu? Gerut. Okey, boleh ambil ni. Mari sini. Tu dia. Gerut padu. Takut nak buka lah.
Masuk. Jom. Okey. Oh. Ada. Okey, okey, setakat ni menunjukkan jam pukul 11. Kita baru menaikkan lebih kurang dalam 4 ekor lah. Ni, dia orang tengah bersantai-santai ni. Tadi kita keluar sekejap lah untuk membeli umpan lagi, tak cukup. Okay. Semasa mencari umpan tadi, membeli umpan tadi, dia orang dah dapat 2 ekor lagi naik. Okay. Ada ke tak ada? Ada rasa tu. Ada. Ikan apa tu? Oh, ikan apa tu? Cantik. Oh, ikan apa tu? Tu dia, ikan kapal lagi. Tunjuk sini, tunjuk sini. Ikan kapal. Tu dia, kena tepi je. Okey lah. Lanjut ikan kapal. Strike. Ikram. Asyik dia. Asyik dia. Okay. Mari kita lihat apa yang kena. Nak ikan. Nak goreng. Okey, kita nak goreng lepas ni. Apa yang kena? Oh, padu. Kopo padu tapi tak tahulah. Kenapa entah. Tu dia. Tu dia. Dia tak ada. Ikan duri. Ikan duri. Ikan duri. Okey, duri putih. Okey, lanjut. Mari kita tengok apa yang kena. Apakah ikannya? Nak lagi? Nampak, kita goreng nanti. Ikan yang kita tangkap tadi, dah kita pancing tadi, dia orang dah siang dah. Saat ikan kita nak goreng. Ikan tak apa-apa, boleh lah untuk goreng-goreng. Okey lah. Saat ikan kita rehat. Goreng ikan ni. So kita santai-santai ni, makan santai-santai goreng ikan. Tu dia, resipi terbaru. Goreng ikan bersama rempah. Kecil sikit api je. Okey. 3 ekor je lah boleh muat kan? Apa? Tu dia. Oh, itu yang besar dia punya ni lah. Ikan ni. Buat garing-garing sekejap lagi yang. Ada ni sudu ke? Nanti aja. Ambil sudu je ya. Bagi garing lah. Garing ni bukan sedap sikit. Okey. Nak panas kan? Nasi dah siap masak. Kita nak goreng lauk. Yang gulai pun dah ada dah. Dah buat daripada rumah tadi. Makan lauk pancing tu dia. Banyak juga lauk pancingnya. Air dah dah naik tinggi, so lebih kurang dalam pukul 2 kan dia ni lah. So kita rehat dulu lah. Okey, lanjut. Goreng lagi ya. Goreng lagi. Ikan kapas, ikan berut-berut. Okey.
Okey. Okey, kita sampai waktu makan lah. Okey, kita satu keluarga ni kita makan. Makan tengah hari, kita rehat sebentar dan kita makan. So, kita dah goreng lauk tadi. Ikan yang kita tangkap tadi kita goreng semuanya. Tu dia. Nasi ada, gulai kari ayam, gulai sardin yang kita bawa daripada rumah. So, kita terus makan. Okey. Jemput. Jemput. Haji. Ni Akram. Toy, makan. Bolam cari bekas. Ubur air setangan. Boleh makan. Ada ni. Tak Tu ada. punya bangku mana? Tu belakang tu. Buk tu tadi. Kau boleh keluar. Sup tadi tu. Bekas sup tadi tu. Ambil je. Bukan tu. Tu mangkuk tu. Ubur sikit-sikit. Buat dia tu. Buka betul. Dia tak payah nak keluar ceduk situ. Aku nak kuah sardin je. Lepas tu nak kuah sardin. Dia sardin yang pepper. Satu je. Ya. Berkuahnya je. Lagi. Sikit. Dah. Dah. Ya. Basah lepas tu duduk. Kan basah kan bangku. Aduh. Penuh pula kamu buat apa? Basah lah bangku lepas tu. Tak apa. Aduh. Penuh. Dah celuk ujung je. Ambil cik. Cik. Pakai. Duduk nak bangku lain abang. Aduh. Okey. Ni Ni tempat duduk. bangku hitam tak pakai. Ni. Dah ada nak duduk kan senang. Ada kali. Ya. Dah. Okey, kita makan dulu. Okey, sahabat. Ni kita makan berkelah santai-santai ramai-ramai. So, kita makan dulu. Dia. Okey, kita makan dulu ya. So, kita ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita makan dulu sahabat. Jemput. Panas. Kita makan. Okey. Manis sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan goreng jadi. Bau digoreng sedap. Goreng dengan apa? Sedap kan? Haji makan loh. Ramai-ramai mau. Kita lanjut. Okeylah, dah selesai makan. Kita sambung balik memancing. Okey. Ada. Kita tengok apa yang kena. Oi, kena ke? Hui, geram. Ke? Tak ada. Tak ada. Okeylah. Apa yang kena? Kita datang dekat. Kenapakah itu? Kenapakah itu? Anak ikan kau musim tu? Musim kan. Gelama. Okey, gelama. Dia dapat gelama. Okey, lanjut. Okey, kita tengok apa yang kena tu. Melengkung tu. Kenapa tu? Okey. Makan dah. Ikan tu juga kot. Ya lah tu. Ikan semilang cepat. Nek. Cepat. Semilang. Padu. Padu. Tak ni. Ni jangan dekat. Bisa dia tak terhingga. Semilang. Nak makan lah kalau umpan tu. Tu dia. Kenapa tu? Kenapa? Aduh. Ikan boleh. Ikan bolos. Okeylah, lanjut.
Kita tengok. Oh, kapak ini ketang. Ketang. Angkat dari sini boleh? Tengok. Okey. Ikannya. Oh. Ikan gelama juga. Okey, lanjut. Jiji pula kena ni. Ikan apa tau? Tu ikan apa tak tahulah. Tak kumpau dia dah. Gerut-gerut. Okey, dah. Nak nanggai ikan pun tak reti macam mana gila je. Allah. Tu. Jangan gerak. Diam. Ikan pisau itu pun dah takut. Badan pun macam mana. Puy. Ada pelari. Padu kena pakaian tu. Ikan apa tak tahu. Kita tengok. Tu dia. Ni dia. Kipas. Kapas padu. Bapak kapas. Ambil je. Nah. Takut betul. Ye. Dia beraninya. Tolong buka. Tamatkanlah acara kita kali ni santai-santai bersama keluarga saya. Yang itu anak buah saya lah. Anak saudara, cucu saudara semua ada sini lah. So kita habis memancing lah. So kita nak kemas, kita nak balik. So adalah rezeki hari ni sahabat. Cuma tak banyak lah. Ada 9, ada lepas tu ikan duri ada, kita dah goreng. Ada yang dah goreng pun tadi ada dalam 9-10 ekor kita goreng tadi untuk makan tengah hari. So apa-apa pun kita berhenti setakat ni. So dia orang pun nak kemas, nak balik lah. Dah petang. Dia orang pun dah santai, dah gembira rasanya. Bercampur letih. Letih kerana ikan tak ada apa-apa mau makan ni, tak ada apa orang kata tak ramah lah ni ikannya. So tak apalah sahabat, lain kali kita cuba lagi di sini spot-spot yang bagus ni. Okey. So sahabat, pada yang baru singgah di channel saya, harap-harap dapat bantu saya dalam subscribe, like dan share serta komen. Okey. So kita jumpa lagi di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.